Pernah tak anda bayangkan di puncak sebuah gunung yang dilitupi kabus tebal, tersembunyi satu rahsia yang memikat seluruh Nusantara. Inilah Gunung Ledang, bukan sekadar bukit biasa tetapi pentas kepada kisah cinta, kuasa dan misteri. Siapa sangka di balik hutan rimba yang bagai firewall alam semula jadi, ada seorang puteri dengan kecantikan luar biasa, dikatakan sebagai enigma yang tak dapat dipecahkan. Ramai bertanya, benarkah puteri itu wujud atau sekadar mitos? Tapi legenda tetap segar kerana ia membasahi imajinasi kita seperti kabus yang tak pernah putus dari puncak ledang. Let me tell you a story. Di setiap kampung, dari Melaka sampai ke Johor, kisah ini diceritakan berulang-ulang. Kenapa ya? Cerita Puteri Gunung Ledang begitu mempengaruhi identiti kita. Adakah kerana keindahan alam atau kerana misteri di sebalik watak puteri itu sendiri? Apa yang pasti, setiap kali saya sampai di kaki gunung, saya dapat rasakan getarannya seolah-olah alam menyimpan rahsia besar menunggu untuk diceritakan. Now, you might be thinking, apa kaitan legenda ini dengan kehidupan kita hari ini? Sabar, perjalanan baru bermula. Kisah ini lebih daripada sekadar cerita lama, ia adalah cerminan aspirasi, pengorbanan dan harga diri. Satu permulaan yang mendebarkan, penuh harapan dan teka-teki. Setiap legenda perlukan pentasnya. Gunung Ledang adalah setting paling sempurna, rimbunan pokok bak firewall, kabus putih umpama privasi digital, dan di puncaknya, puteri yang menjadi idaman raja-raja. Jadi bersedia untuk mendengar kisah bagaimana obsesi dan kemahuan seorang sultan mengubah takdir Melaka dan membuka lembaran baru dalam sejarah rakyat kita. Mari kita hayati detik penting ini. Sultan Mahmud Shah, seorang raja yang sangat berkuasa, namun tak terlepas daripada kelemahan manusia, keinginan dan ego. Anda pernah dengar istilah absolute power corrupts absolutely. Sultan Mahmud, walaupun bijak dan digeruni,